Lama betul lah aku tak buat video apa orang kata, video vlog lah, apa-apa video lah, macam video Isnin ke apa kan. Ke video episod Isnin. Serius, rindu siap. Selama ni bawa motor kereta kan, teringat je rasa nak letak kamera lah kan. Fikir balik, aduh satu kerja pula nak set up kamera lah, apalah. Tapi walau apa pun, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada subscriber. Tak kira lah follower dari TT ke kan, YT ke TT ke kan, tak kisah lah, asalkan korang siapa kenal MD Syafiq 2016 tu kan. Sekejap aku layan dulu corner ni. Kuasa kampung merisaukan. So terima kasih yang masih lagi support. Hijau lama baik, cantik tu hijau tu, hijau biru. Jadi walau apa pun, terima kasih siapa yang dah support, masih support walaupun aku main game. Ada yang kata merindui, ada yang tak kisah pun, ada yang pergi mati lah, ada pun ada lah, tak tahulah aku. So aku ucapkan terima kasih sangat-sangat. Dan hari ni aku cuba buat balik sebab aku merasa rindu gila. Rindu siap, rindu gila tak rindu. Rindu cakap sorang-sorang dengan kamera. Lepas tu rindu pakai helmet full face. Helmet full face ni jarang gila aku pakai dah, sebab yelah aku pakai time ada kamera je. Tak ada kamera aku pun jarang lah pakai. Paling banyak pun naik kereta je, dah jarang naik motor dah. Ini pun aku comeback balik, nak rasa-rasa, buat rasor-rasor. Ya ke aku dah tekan ni? Aku risau macam lupa tekan. Itu pun satu kerja juga tau, risau macam tak tekan ke kan. Dah tekan dah, nombor berjalan. Aku sekadar nak merasa balik bercakap dekat kamera. Dah berapa bulan ni aku tinggalkan? Aku rasa lebih 5 bulan tak salah aku. Last aku lebih aku rasa, lebih dari 5. Dekat hampir-hampir nak setahun lah setelah aku. Sebab bulan 4 tahun lepas aku masih lagi bermain dengan kamera. Bukan bermain lah, masih berguna kamera naik motor. Tapi kali ni agak kurang sikit lah kan. Sebab kan aku sibuk main game, sibuk hal benda lain. Dan aku berehat sikit sebab nak fokus kesihatan. Sebab kan faktor dia lah, benda tak dijangka, bukan aku nak dapat penyakit kan. Allah Akbar. Tapi aku nak jugalah nak buat satu topik ni kan. Topik ni, benda tu dah bulan lepas berlaku tau. Dekat berada R25. Sebenarnya motor tu bukan R25 tu, jenama apa dah, dari Thailand ke dari China aku tak ingat. Dia pasal isu pasal black spot R25. Kalau korang tulis black spot R25 tu, korang jumpalah dekat TT lah. Budak tu post kat dekat TT tentang dekat traffic light lah masa tu. Dia benda tu tak serius pun. Mungkin agak terasa jugalah orang tu. Macam dulu aku petikaikan budak-budak sekolah tentang tentang orang U-turn pun orang terasa.
So yang aku nak membawakan ni adalah tentang blood spot ni adalah orang yang tak nampak kiri ataupun kanan. Budak tu mungkin je, of course lah, motorsport mana pakai side mirror kan. Kalau kau tak pakai side mirror pun, tak silap, kalau kau pakai side mirror sekalipun, kau hanya nampak kat belakang ni jauh tau. Tapi bila toleh, rupanya dekat. Itu banyak kali aku terkena tau. Ini aku nak cerita pengalaman aku sedikit lah tentang black spot ni. Black spot bukan tentang kenderaan kereta hitam ke apa tau, tak. Ni yang tentang black spot yang R25 yang hari tu viral lah. Potong lah. Tetapi tak boleh mengharapkan side mirror saja sebenarnya lah. Aku banyak terkena adalah tentang side mirror ni. Tengok macam jauh, tapi bila toleh ada orang kat belah kanan, ada belah kiri. Kadang-kadang bukan motor je, kereta pun pernah kat kena aku. Aku walaupun jalan straight, aku pandang kiri kanan juga tau. Walaupun kat JPJ tak pernah ajar, dekat kelas memandu tu, bagi aku itu hanyalah basic untuk beritahu benda yang penting. Macam situasi sekarang ni, aku tengok belakang ada kereta kat aku warna putih. Bila toleh punya dekat. Sama macam kamera ni, macam korang tengok dekat R25 punya isu black spot tu kan, kamera dia nampak macam jauh, sebenarnya dia betul-betul CP belah kiri je tau. Dan aku tahu perasaan dia pegang kamera tu macam mana. Kamera ni depan handle ni, depan handle dia. Dan kamera tu dia luas dan dia jauhkan tau, dia lebarkan supaya nampak sekeliling tau. Macam kamera aku ni, kiri kanan nampak. Macam kat depan aku ni, sebenarnya lori ni dekat, betul-betul depan aku. Mana ada jauh. Yang orang anggap jauh lagi tu, itu pandangan mata dia dari handphone je. Dia tak tengok pandangan yang reality. Tak tahu dia pernah bawa motor ke, atau pernah hanya bawa kereta saja ke. Tapi kebanyakannya budak-budak longoi je yang komen tu. Tak kira lah kau nak potong lori kan, tengok kat side mirror belakang macam kosong, tengok sebelah kanan kau ada motor. Sama macam Rider R25 tu, dia dekat, dia isu dia dekat traffic light. Tapi yang isu dia tu, dia paling depan, tapi orang belah kanan dia tu paling nak cepat tau. Dia paling, padahal dia dah, itu lorong dia, lorong budak R25 tu. Tapi budak skuter tu nak ke depan, sedangkan tu dia kena follow belakang R25, kena bagi R25 tu depan. Itu kerap aku terkena juga. Contohnya aku bawa kereta kan, motor tu dah hadapan aku bagi motor tu depan. Tapi aku ni kadang-kadang tak kira lah motor ke kereta ke, aku dekat sempang traffic light ke kan, ni orang potong aku dulu, sedangkan aku dah dekat depan. Macam mana aku nak gambarkan ni? Kau kena, siapa yang tahulah. Dia pernah rasa lah. Dia bila contohlah simpang 4 kan, kau nak masuk ke kanan, motor ke kereta dia masuk dulu tau, sedangkan jalan tu jalan kita. Aku pakai lorong tengah ni,
Tapi orang dari belah kiri masuk ke kanan terus tau. Dia terus silang terus. Walaupun keadaan tu agak ulah kabut sikit lah, sebabnya yelah situasi macam tengah hari ke petang kan, tengah bawa kereta. Kadang-kadang motor kereta macam tu lah, dia terus silang kau time kawasan Simpang 4 dekat traffic light tu lah. Siapa pernah kena je rasa lah macam mana aku rasa. Black spot ni dia bukan sekadar lori sahaja. Kadang-kadang sedar-sedar tengok kiri punya ada kereta, sedar-sedar tengok belah kanan ada kereta. Contoh, aku nak potong lori depan ni kan, aku nak ke depan ni, tengok belakang macam jauh lagi kereta kan, macam ni kan. Tengok belah kanan, tengok ada kereta juga, rupanya betul-betul dekat dengan aku. Tapi telinga aku pun peka kat lah. Kadang-kadang aku toleh kat ke kanan. Kadang-kadang telinga kita pun kena peka kat tau, nak tahu ada kenderaan ke tidak. Bila dah potong pun aku stay pandang side mirror dan pandang kiri, nak tahu dah lepas ke tidak. Kadang-kadang benda tu pun oi, kau kena tahu juga tau. Bukan sekadar basic yang JPJ ajar kat old school kenderaan saja. Kau kena banyak explore sikit tentang cara memanduan kau sendiri. Oi, ingatnya sekejap je 90, baru tarik sikit. Ni pun aku nak buat satu video tentang pemasangan satu barang ni. Nantilah aku cerita. Tapi aku nak cerita pasal black spot punya dulu lah. Dah berapa minit dah aku cerita ni, dekat 40 minit dah. Bapak sekejap lah. Best gila rasanya. Rasa macam hari ni macam lebih seronok sebab ada kamera. Okay, macam sekarang ni kan, kau tak nampak kau kena toleh belah kiri juga. Walaupun kau nampak macam jauh lagi tau kenderaan tu, tapi kenderaan tu laju gila, sekejap je dekat. Kau rasa nak salahkan kenderaan ke salahkan diri sendiri? Itu je. Kau kena pantas juga tau, nak tak nak pun. Ini black spot yang lain pada lain cerita ni. Dia bukan sekadar lori saja. Kadang-kadang penunggang motosikal, kereta ke kan. Bayangkan naik kereta pun aku pandang kiri kanan juga, walaupun jalan straight. Kau boleh buat laju, tapi kita ni jenis kesedaran diri lah kan. Kita buat motor enjin kecil, ni orang ni enjin besar-besar. Walaupun Myvi tu sisi kecil, tapi dia lagi laju, pickupnya lagi besar. So kena sedar diri kita nak duduk posisi mana. Macam sekarang bak kata orang ini posisi kecemasan lah, apalah. Ini memang sesuai untuk kenderaan motor sebenarnya, belah kiri ni. Yang membuatkan dia tak boleh tu adalah kenderaan kereta. Kecuali jalan tu memang jam, memang boleh pakai. Cumanya itulah, banyak maklumat yang berfikirannya orang ni. Orang ni bukan bodoh, tapi itulah, pelik. Kita tahu orang penunggang motosikal ni 50 ke 50, hidup atau mati, selamat atau tidak selamat aja. Kena tahu kereta GT bunyi standard tak apalah, asalkan rupa cantik.
motosikal ni tersilap sikit je, kau tak fokus sikit je lah, memang kau terkena juga. Kita tak tahu, kita hanya bawa aja, kita tak tahu kiri kanan tu selamat ke tidak kan. Sedapnya bunyi motor dia baru lagi ni. Tapi ada satu isu lagi tau tentang helmet full face ni kan. Ni orang mengatakan helmet full face ni pun bukannya nampak pun. Sebenarnya nampak je side mirror yang aku side mirror handle aku ni nampak je. Dia ada setengah helmet ni kan. Lagi-lagi helmet kopi ori, dia punya keluasan dekat side mirror depan ni kan, dia kecil. Macam helmet yang aku pakai ni, helmet GV ni kan, nama GV macam kat box aku ni. Dia luas, dia memang sesuai untuk hari-harian tau. Memang luas sebenarnya, kau boleh nampak kiri kanan. So kalau nak nampak lagi ni pun kau kena toleh sikit. Kau tak boleh mengharapkan cermin saja tau, tak boleh. Sebab itu orang kata jangan mengharapkan skill dekat old school saja, old school kenderaan tu. Skill untuk diri sendiri pun kena improvekan balik, improvekan diri tu. Kena pandang kiri kanan juga, walaupun jalan straight ni kadang-kadang tanpa sedar ada motor kat kiri, kat kanan kau. Kadang-kadang aku bawa kereta pun macam tu tau, sedar-sedar ada motor, sedar-sedar ada kereta. Nak marah tak guna juga kalau perangai jenis orang tak menyabar, nak potong juga. Tapi itulah tuduhan orang ni yang aku kena kata kat ni pasal helmet full face ni. Orang ingat kita tak nampak, sebenarnya kita nampak je side mirror. Kita nampak je kiri kanan. Yang tak nampak ni orang yang orang kata tak respect lah, tak respect sekeliling kau. Kau terlalu fokus nak bawa laju je, kau tak pandang orang tu nampak macam mana orang tu terlampau yakin dengan kau. Aku tak mengharapkan orang yakin dengan aku. Ni apa hal ni? Wahai, kenapa lori ni? Oh, dia nak masuk. Kenapa dia tak masuk awal-awal? Itu pun tiba-tiba kau. Itu pun satu soalan juga tu. Weh, cantik lah skuter ni. Tu brand apa? Warna putih. Jarang motor skuter warna putih macam tu. Macam aku kata tadi, 50/50, selamat atau tidak selamat, hidup atau mati. Sebabnya orang pandang jalan berlopak kan, berbonggol-bonggol ya. Kita fokus nak macam ni kiri kanan ya. Kita nak bawa keadaan top speed yang kita nak. Tapi orang buat slow. Bila kita potong, kau kena pandang kiri kanan juga. Kau kena pandang kanan. Side mirror memang ada, dah nampak dah. Cuma kepastian tu kena pandang kanan juga. Macam jenis lah. Kan laju tu, dia macam last minute tiba-tiba punya dia pun nak buat laju. Last minute pula tiba-tiba dia nak masuk sempang. So motor ni safety dia ni tak safety, tak selamat sebenarnya.
Macam aku kata 50/50. Yang kata motor ni selamat apa semua tu, itu cara pemanduan kau lah. Dan tengok kawasan yang kau pergi. Kadang-kadang kita tak tahu jangka tu keadaan kenderaan masing-masing. Ingat kan dia nak buat santai, rupanya tiba-tiba dia potong. Rupanya dia pun nak buat laju, kita pun tak tahu. Walaupun aku dah nampak kereta kat belakang tu kan, dia slow je, aku potong. Tiba-tiba bila aku tengok lagi sekali dekat side mirror, rupanya dia laju. Banyak benda yang nak kena ambil tahu sebenarnya tentang jalan raya ni. Bukan sekadar signboard speed kenderaan sahaja, tapi kena ambil tahu sekeliling safety kau tu juga. Oish. Macam kat depan ni, kita tak tahu mana tiba-tiba dia lintas secara tiba-tiba time jalan kosong kan. Contoh macam nampak tiba-tiba dia masuk sini. Ada sebabnya kenapa aku cakap tiba-tiba. Lepas tu orang apa, orang terloncat lah kat rumah kan, komen, oi kau ajar, kau ingat aku siapa, dah semua tak kibai semua. Alah, benda tu kerap berlaku. Aku kongsi ni untuk orang-orang yang macam macam orang yang baru ni, baru nak datang comeback balik ke, ataupun baru nak belajar ke bawa motor kan. Macam ada setengah orang mana ada pernah bawa motor selalu. Bawa motor pun kawasan-kawasan taman, dia tak pernah bawa kawasan apa ni, kawasan-kawasan jalan macam ni. Cuma di tengah lagi tu. Itu pun satu safety juga. Tapi terima kasih lah kepada tekan C bulat tu, dia bagi ruang untuk aku. Ui, tu nak keluar pun kau kena pandang juga. Banyak lah benda kau kena ambil tahu sebelum kau nak bawa motor ke apa kan. Banyak. Padahal pergi kuasa sini sama je rasa, tapi dia buatkan aku rasa suka tu apa tau. Kau bercakap dengan kamera, bukan cakap sorang-sorang. Untuk viewer dekat YouTube aku juga. Tapi aku post kat YouTube je lah. Kat TT mungkin untuk video pendek ke kan. Untuk video-video pendek je lah. Dan lagi satu, ada sebabnya kenapa motor kat depan, untuk safety juga. Macam sebelah aku nampak je motor, cuma kamera je tak nampak. Macam ni lah. Kalau aku ke tengah juga mau aku berimpit dengan angka ni. Ni yang black spot yang viral R25 kena tu. So benda-benda kecil je, tapi itulah orang Malaysia kan. Pantang benda-benda yang macam peli-peli sikit dah terasa apa benda lah. Kita nak beritahu safe tentang keselamatan
penunggang motor ni. Kadang-kadang itulah. Lepas tu dia nak kaitkan sama dengan orang lain yang jenis palatau. Itulah hantar kau lah. Kita mau beri mesej. Ini pun satu hal lah, kalau kita tak fokus. Langgar lopak. Ni pun kau kena tolak ke kanan juga. So dengan situasi macam ni lah. Situasi dia hampir sama macam kat traffic light. Ni aku cuba sampaikan tentang black spot. Black spot yang berlainan sikit. Bukan hanya motor, kereta pun kena macam tu. Tu yang susah. Yang aku cuba bersuara, tiba-tiba ada motor kiri aku. Aku nak ke tengah, nak ke kiri kan. Tiba-tiba ada motor sebelah. Dengar suara motor tu, tapi tak tahu dekat ke ataupun jauh lagi kan. My VPing tu pun ke tengah. Kita pun tak tahu situasi tu macam mana. Macam tu lah aku cuba sampaikan kepada yang baru bawa motor kan. Ambil tahulah sikit tentang benda-benda kecil ni lah. Ambil tahu. Tengok macam slow kan aku bawa kan. Sebenarnya slow pula. Tengok macam keadaan ni relax kan. Sebenarnya kepala mata aku ni melila-lilau nak pastikan tak ada kenderaan dekat belakang aku ni. Baginya orang benda itu tak serius. Itu yang kedebum bunyi tu. Bukan kita nak doakan buruk-buruk, tapi itu hakikatnya. So okay, sampai situ saja kot videonya aku nak sampaikan tentang black spot ni. Nak sebut pun lain lah, black spot. Bila dipikir balik macam berfikiran lain pula aku. Ni dah apa dah, majlis apa pula ni, macam-macam. Bagi saya lintas dulu. Terima kasih. Kita nak lepak kat dalam tu kalau ada ruang lah. Mungkin batik. Ada orang kahwin ke? Air sungai naik weh.